minggu yang kelima. Jadi awak tulis tajuk-tajuk yang akan kita pelajari, insya-Allah. Ikut tajuk ni. Jadi ini tak ada nota, tak ada apa, tulis saja. Pertama sekali, nombor tak ada nombor. Jadi kita tahu nombor berapa kita sambung. Apa arti iman? Apa arti iman? Apa arti iman? Apa itu iman? Samalah. Tentu saya tahu nombor lain lah. Apa arti iman? Apa itu iman? Kedua, syarat-syarat iman. Syarat-syarat iman. Tiga, yang merosakkan iman. Empat, rukun iman. Rukun iman. Lima, tanda-tanda iman. Tanda-tanda iman. Enam, perkara-perkara yang boleh merasakan kenikmatan iman. Perkara-perkara yang boleh merasakan kenikmatan iman. Tujuh, iman yang sempurna mengikut hadis Nabi. Iman yang sempurna mengikut hadis Nabi. 8. Bagaimana nak tambah iman? Bagaimana nak tambah iman? 9. Kelebihan iman. 10. Yang diisi dalam iman. 10 tajuk. Sekali lagi diulangi. Arti iman. Arti iman, apa itu iman? Huraian berkenaan iman. Syarat iman. Lagi yang merosakkan iman. Bertiga. Yang keempat, rukun iman. Yang kelima, tanda-tanda iman. Yang keenam, bagaimana nak merasa kenikmatan iman. Yang ketujuh, iman yang sempurna mengikut hadis Nabi. Yang kedelapan, bagaimana nak tambah iman. Yang kesembilan, kelebihan iman. Yang ke-10, nak isi dalam iman. 10 tadi. Jadi kita punya pelajaran hanya minggu yang ke-5. Ulum Quran dan bab iman. Baik, sekarang apa arti iman? Iman tu apa? Dalam Islam setiap yang awak sebut, awak mesti tahu. Awak tak boleh cakap iman lah, iman. Itu iman tak tahu iman. Apa arti iman? Arti iman, percaya barang yang gaib yang disampaikan, bukan barang gaib tau. Percaya barang yang gaib yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Barang gaib yang disampaikan oleh Nabi, bukan sembarang gaib. Awak percaya hantu-hantu yang gaib, macam perkara orang-orang dulu punya kepercayaan melalui perkara yang gaib. Bukan itu, bukan Nabi iman. Yang Nabi iman, yang Nabi sampaikan, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman tu percaya barang yang gaib yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti azab kubur, siksa kubur, mahsyar. Itulah perkara samiyat yang kita sudah dengar. Mari saya sebutkan.
Itu cara gaib. Kecairkan malaikat, rukun iman yang 6 tu, itu semua gaib. Gaib. Cairkan Allah, cairkan malaikat, cairkan Nabi, semua dah gaib. Hari kiamat. Jadi itu arti iman. Percaya barang yang gaib yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu arti iman. Apa itu iman? Iman ini satu kepercayaan yang ada dalam hati, yang Nabi sebutkan dalam hadis, nak kenal iman, iza sarratska. Apabila kamu membuat satu kebaikan, kamu suka. Apabila kamu buat satu kejahatan, kamu duka cita. Itulah iman. Apabila buat satu kebaikan, gembira. Kita gembira, kita nak belajar, kita gembira, kita semayang, kita gembira, kita sedekah, kita gembira pergi buat ibadah umrah dan sebagainya. Gembira, suka. Itulah iman. Dan duka cita apabila buat satu kejahatan. Bila buat, bukan tak buat salah orang beriman ni, maklumlah macam kita ni lagi yang lemah ni, tapi hati tak senang. Bila tinggalkan semayang, hati tak senang. Alhamdulillah. Jadi itulah yang dikatakan iman. Kalau tak silap saya sudah jelaskan, saya ingat sudah, pasal iman yang sakit, iman yang tak berfungsi, iman yang lemah. Bagaimana orang yang iman yang sakit bertentangan dengan hadis Nabi. Dia tinggalkan semayang, tapi hati dia boleh senang. Dia buka aurat, hati dia senang. Iman dia tak sihat. Hadis Nabi mengatakan, orang yang beriman itu bila buat satu kebaikan, suka. Pasal iman ni ibarat satu perkara yang ada dalam hati kita. Ini tak boleh buat-buat, tak boleh pura-pura, tak boleh berlakon. Sebab bila kata di rukun agama Islam, kalau Islam tahu, rukun agama Islam 3. Perkakas, kalau rukun kata perkakas agama Islam ni ada 3. Agama Islam. Jadi apa itu Islam? Islam rukunnya ada 5. Rukun Islam 5. Islam ni zahir, ayam, puasa, zakat, haji, semua nampak. Apa itu Islam? Islam ni artinya menyerahkan diri kepada Allah. Itu dia punya maksud dalam istilah. Dia tiap-tiap satu ni ada logah dan istilah. Kalau pada logah, pada bahasa, Islam tu sejahtera, selamat. Sejahtera, selamat. Tapi pada istilah, Islam tu serahkan diri kepada Allah. Allah beritahu dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman. Allah kata orang beriman. Apa kata Allah? Masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan sekali. Macam orang beriman, tapi sebelum masuk dalam Islam, jadi mana Islam dengan iman lain. Wahai orang-orang yang beriman, kamu beriman kepada Allah, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan. Maksudnya serahkanlah dirimu kepada semua hukum yang ada dalam Islam. Jadi Islam tu serah diri, menyerah segala-galanya. Jangan ikut syaitan. Syaitan tu suruh kamu yang aman. Jadi itulah rukun agama Islam 3. Islam ada 5. Iman, beriman ada 6. Ihsan. Apa itu ihsan? Bila ditanya tentang ihsan, diterangkan Nabi, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yarak. Dalam kau sembah Allah seperti kau lihat Allah. Tak boleh, Allah lihat.
Islam, segala yang berhubung kait dengan Islam. Iman, arti iman, segala yang berhubung kait dengan iman. Ihsan. Kita mesti ingat Allah sentiasa lihat ihsan. Kita tak mampu untuk nak lihat Allah. Allah tidak dari sesuatu, tapi Allah lihat kita. Mesti ada dalam hati. Itu dikatakan ihsan. Islam, iman, ihsan, rukun agama Islam. Jadi selalu orang sebut Islam dengan iman, ihsan selalu dekat. Pada itu rukun agama Islam juga. Jadi kita balik pada iman tadi. Jadi arti iman mencari barang yang gaib dan disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi bayangkan apa itu iman. Bila buat satu kebaikan dia suka, bila buat satu kejahatan dia tak senang, tak suka. Dan iman ini, kalau iman para malaikat, dia tak naik, tak turun. Iman para nabi, dia naik, tak turun. Tapi iman manusia biasa, iman kita kadang naik, kadang turun, tak tetap, tak istiqamah. Kadang semayang, khusyuk, kadang tak khusyuk, kadang belajar macam sungguh, kadang-kadang macam malah nak dengar. Iman ni tak betul lah. Sebab kita hendaklah tambah iman. Kita ada tajuk tambah iman ni, tajuk yang ke-8 ni, jauh sangat. Macam mana nak tambah iman? Tapi kita nak tahu juga arti iman, syarat iman, rukun iman, yang rusakkan iman dulu baru tambah iman. Tapi secara ringkas saya gambarkan awak tambah iman ini awak mesti rasa kat dalam. Melalui ilmu, melalui amalan, melalui pendengaran, boleh tambah iman. Jadi awak kalau belajar, awak rasa apa ilmu yang awak belajar, iman dia tambah. Faham tak faham? Mesti ada. Tauhid ke, fikih ke, akhlak ke, macam kita rasa, kita boleh rasa iman tu bertambah. Makna tambah takut, tambah sadar, tambah hisab, tambah baik lah, tambah azam yang baik. Iman bertambah kan. Tapi kadang takut dia tambah, lepas tu dulu jadi kita takut. Jadi apa ilmu yang awak rasa iman awak tambah? Ilmu tu kerap-kerap awak belajar. Dan di mana? Siapa yang cakap yang sesuai dengan jiwa awak? Manusia ni tak sama kan? Ada orang dia suka orang cakap ni penting-penting. Kata bagus, jadi kita tak tentu. Awak tahu tak? Awak jangan buat macam ni. Jadi kita macam dia tak suka. Ada orang tak suka. Jiwa dia lembut lah. Apa nasihat orang terkekeh dia tak? Ya, awak ya, buatlah ya. Nak lembut, nak pujuk kayu. Ini masing-masing lah punya cara. Jadi awak cari apa cara awak. Siapa yang cakap yang awak rasa sesuai, yang boleh tambah iman, yang kita punya tujuan lah. Motif kita satu. Sama ada awak belajar dengan siapa, awak belajar kitab apa, awak belajar dekat mana, pondok, pesantren, apalah, surau, madrasah, dia punya tujuan. Awak lepas belajar tu, rasa awak iman meningkat. Tingkat. Tak apalah awak belajar dengan orang yang tak ada, tak dikenal orang ke, tak apa. Asalkan kita dengar cakap dia tu, iman kita beri. Jadi kita tak. Contoh kita nasihat anak kita berkuih, tak ada dengar. Tapi bila dia berkawan, kawan mana lah dia boleh ikut kawan tu pergi belajar, ikut masjid. Iman dia boleh tambah dengan kawan. Kawan tu boleh berubah, boleh berubah. Jadi kita begitu juga. Kita ni boleh berubah, tambah baik. Memang dah baik, tambah baik. Siapa cakap yang awak dengar, dia lagi tambah baik. Yang boleh serap kat dalam. Selalulah itu
Tengok alam, haji kebesaran Allah. Ya Allah, kalau tengok binatang ni ditunjuk kat televisyen ni, macam-macam binatang yang pelik-pelik yang kita tak pernah tengok depan mata. Kalau kat laut pun macam-macam. Ada ikan, ada macam gala dia punya. Tahu-tahu macam gala je, badan dia kat dalam. Tapi dia keluar, ikan pun. Ada, apa benda? Allah Ta'ala jadikan. Kita tengok kita lihat kabut kebesaran tu. Tadi apa kita belajar? Wasama'i dhatir raja, wal ardi dhatis soya. Langit, apa dia punya kebesaran yang ada. Bumi, apa kebesaran yang Allah Ta'ala. Jadi semua ada peranan masing-masing. Siapa atur? Ada yang mengatur. Ada yang mengatur. Jadi boleh tambah iman kita, lihat alam, dengan nasihat selalu. Kalau kita nak belajar pada siapa sekalipun, kita pastikan ada nasihat. Kalau dia kata ini haram, ini halal, ini begini, ini kita dengar anak kita ni tak ada tulis, tak ada. Kalau orang belajar tulis ataupun saya cakap ni awak ikut, awak ikut pun ada. Kita duduk nama, kita tidur ke, kita khayal ke, tak ada orang tahu. Khayal matukah tidak melayang ke mana, tak tahu lah besok nak jalan mana, malam ni dah nampak. Matuk lah. Tapi kalau suruh awak baca atau awak mesti ikut, saya kira tak ada macam ni. Ini kita belajar ni, budak-budak kat universiti, dia dengar syarahan, lecture kan, tu dia tahu. Dia dah balik. Kita belajar ni lah. Budak-budak sekolah tinggi macam tu. Kalau awak sekolah rendah, ikut baca. Baca soal, jawab, apa, tulis. Saya cakap lah awak tidur pun saya cakap. Awak hayal pun saya cakap. Cakap lah tengok mata tutup. Faham ke? Tak faham ke? Masuk sini, keluar sini ke? Tak tahu. Jadi itulah saya katakan tadi. Jadi awak tak mana belajar, awak pastikan ada nasihat. Sebab itu mungkin kita dapat. Kalau pakai belajar ni, ini ulum Quran begini. Dan kalau baca Quran, kita ambil apa-apa benda. Saya pegang Quran tu tidak. Nak taruh Quran dekat lantai, kat kaki, tak adalah. Jadi macam tak seronok. Dia tak main peranan di situ. Tapi kalau ada nasihat, itulah bagian. Nasihat dulu. Sebab setiap kali awak datang, agenda, awak berfikir, nasihat. Jadi itulah, kita nak tambah iman. Jadi tujuan kita melalui ilmu atau amal nak tambah iman. Selepas tu, apa rasa kita? Iman kita bertambah? Alhamdulillah. Kalau begitu aja, ada kesilapan. Kalau yang baik, ilmu dan amal salih boleh tambah iman. Tapi kita tak tambah, mungkin tak ikhlas, mungkin tak sungguh-sungguh, mungkin atau ibadat yang awak buat ini tak ikut hukum syarak. Bayang macam orang dulu semayang ni malas tau. Jangan ada sikit hal tak semayang. Pergi orang kahwin tak semayang, pergi orang meninggal tak semayang, tak semayang. Kalau tanya pasal mana nak semayang, baik tunggu pengantin bertandang, dan kalau meninggal sampai tunggu berbunyi tak semayang. Apa sebab? Tak pasal tak rasa minat. Padahal Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, macam mana saya nak tahu ibadah saya diterima Allah? Apa pertanyaan? Kamu rasa ke manis saya? Maknanya kita dah buat sebab apa ibadat kita buat akan naik ke langit. Kalau ibadat kita sampai ke arash, maknanya kabul, mabrur.
Tapi kalau ibadat tu tak sampai ke arah dibawa oleh malaikat, kita sini rasa macam boring, malas, macam berat. Jadi apa sebabnya? Sama ada awak punya hati tak bersih, tak ikhlas, ada riak, ada ujub, atau awak punya ibadat itu tak betul dia punya peraturan. Jadi itulah dikatakan ni, kita isi dengan nasihat. Kemudian lepas tu kita tengok iman kita bertambahkah, amal kita yang kita buat ni suka tak kita buat. Kalau suka, alhamdulillah. Ini matlamat kita tau. Setiap apa awak buat, baik cari ilmu, baik beramal, lepas tu awak periksa dia, apa rasa iman. Nampaknya tak ada apa-apa, tak rasa apa pun. Tak sekurang-kurang macam suka kepada sesuatu yang Allah suka. Walaupun kita tak mampu nak buat, tapi hati ni suka. Hati ni suka. Hati ni suka nak baca Quran. Hati ni suka nak sembahyang berjemaah. Hati ni suka nak pergi Mekah, tapi tak mampu. Tapi hati suka. Dia peranan dekat hati. Jadi itulah dikatakan ni, kita tengok hati kita. Kalau gembira, iza sarat hasanatuka wa sa'at sayi'atuka wa anta mu'min. Nabi beritahu, iza sarat hasanatuka, kalau kamu gembira bila buat baik, kemudian kamu duka cita bila buat jahat, buat maksiat, itulah iman. Jadi ini semua mesti kita perhatikan hati kita. Bukan kata kita dah beriman, itu kita biarkan, itu tidak. Periksa hati, macam iman. Jadi sebab baik, kita mesti ada syarat-syarat. Apa tu syarat? Dia punya perkakas. Perkakas ni berterusan, berkekalan. Itu syarat. Rukun, bahan. Bahan-bahan. Jadi apa awak buat ni, awak mesti ada perkakas bahan. Nak buat kuih, mesti ada perkakas kuih, mesti ada bahan. Nak masak, mesti ada bahan, mesti ada dia punya perkakas. Periuk, senduk, itulah iman kita dan Islam kita semua lah. Mayang kita, puasa kita, syarat rukun. Rukun syarat, kita mesti tahu. Sunat-sunat tak tahu tak? Kita buat dapat pahala, kita tinggalkan tak berdosa. Tapi bila syarat awak tak ada, dosa. Syarat iman ini kalau tak ada, dosa. Kita belajar pula apa yang merosakkan iman. Tahu itu. Inilah yang kita akan tahu insyaAllah bila minggu yang ke-5. Saya tak tahu minggu yang ke-5. Tengok saya. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.